Dan sama juga dengan susu, yang mana ia dapat kurangkan simptom sekejap. Selepas tu, tergolek lah hamba. Macam-macam saya menderita. Kembung perut, susah nak kentut, susah nak sendawa disebabkan salah makan. Tapi sekarang saya boleh makan macam-macam. Saya dah tak sakit lagi. Saya lepas gunakan 4 botol gel ni. Ini dia, Swiss gel. Saya gunakan Swiss gel ni sapu dekat perut, sapu dekat dada, sapu dekat belakang. Biasanya lepas makan. Ataupun bila badan rasa tak sedap atau tak selesa. Habis buang angin semua. Terus badan rasa ringan je lepas tu. Dah tak perlu lagi pantang makan beria sangat. Swiss gel ni boleh bantu korang buang angin jahat daripada badan korang.